Pernah tak kau rasa niat kau baik nak tolong orang, tapi akhirnya kau yang lemas sekali dengan dia? Robert Greene pernah tulis, orang yang sentiasa ditimpa malang ni selalunya akan tarik kau masuk ke dalam dunia dia tanpa kau sedar. Bukan sebab dia jahat tau, tapi sebab hidup dia tu sendiri memang huru-hara. Setiap minggu ada je masalah baru. Setiap bulan ada je drama. Dan setiap tahun ada 1001 alasan. Kau cuba tolong, kau bagi nasihat, kau bagi peluang, tapi last kau yang kena tempias. Aura negatif dia tu berjangkit. Emosi kau jadi tak stabil, fokus kau lari, masa kau habis macam tu je. Orang macam ni sebenarnya tak perlukan penyelamat. Dia perlukan jarak. Dalam hidup dan bisnes, bukan semua orang kita boleh angkut sekali untuk berjaya. Kadang-kadang, untuk naik lebih tinggi, kita kena belajar lepaskan orang yang tak ada niat pun nak naik bersama kita. Kalau kau setuju, cuba komen move on kat bawah. Jangan lupa subscribe untuk lebih banyak lagi konten macam ni. Jumpa lagi.